Kalau solat Jumaat, kalau dia batal wuduk pada rakaat yang pertama, dia kena keluar segera. Kerana kalau dia sempat dapat rukuk dan tumakninah bersama imam pada rakaat kedua solat Jumaat, dia mendapat Jumaat tersebut. Nampak tak? Kalau dia batal wuduk ketika solat Jumaat rakaat pertama, dia jangan tunggu habis. Kalau dia tunggu habis, tak ada Jumaat dah pada dia. Dia kena buat zuhur. Jadi kalau dia batal wuduk pada rakaat pertama, segera dia keluar untuk menunaikan, untuk mengambil wuduk, dan tak ada apa-apa larangan. Tak ada larangan lalu di antara saf ketika salat berjamaah. Dia ambil wuduk, dia masuk segera. Kalau dia dapat paling akhir tempoh dia mendapat rukuk dan tumakninah bersama imam pada rakaat kedua salat Jumaat, bila imam tahiyat akhir, dia duduk tahiyat bersama dengan imam, imam beri salam, dia bangun hanya menyempurnakan satu rakaat sahaja, satu rakaat Jumaat. Dia dapat Jumaat itu, maka dia perlu dapatkan, dia perlu tambah satu lagi rakaat. Boleh? Faham? Tapi kalau dia masuk semula, imam sami Allahu liman hamidah, dia pun masuk, dia tak dapat Jumaat, dia kena buat 4 rakaat zuhur.